Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kali ini kita ada segmen khas bersama Yang Berhormat Tengku Zulpuri Shah bin Tengku Puji, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Teras di Raub, Pahang, Darul Makmur. Jadi beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli ketika pentadbiran Pakatan Harapan PH di bawah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan selepas PRU 15, beliau telah menang di Dun Teras dan dia pernah menjadi Ketua Pembangkang di Dewan Undangan Negeri Pahang. Ketika itu beliau mewakili kerusi Dun Mentakap dari Mei 2013 hingga Mei 2018. Dan dalam keriernya, Yang Berhormat Tengku Zulpuri ini pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Agong di AP sejak Mac 2022 dan Timbalan Pengurusi di AP Negeri Pahang. Dan beliau juga pernah memegang jawatan Naib Pengerusi Kebangsaan DAP dari 2017 hingga 2022. Selain itu, beliau merupakan satu-satunya orang Melayu yang menjadi ahli parlimen DAP dari tahun 2018 hingga 2022. Dan susulan sidang Dun Pahang yang sedang berlangsung, jadi saya mengambil peluang lah untuk bicara dengan Yang Berhormat Tengku Zulpuri Shah ni. Orangnya very humble dan amat mesra sekali walaupun malam hari kita terjah dia. Jadi antara benda yang penting yang saya bertanya kepada beliau ialah sekarang ni kita tengok di AP ni walaupun diasak bertalu-talu oleh musuh politik ya, namun perkembangan terkini melihat DAP telah berjaya menubuhkan cawangan ya di kawasan majoriti Melayu lah dalam negara kita, dan ini satu perkembangan yang sungguh mengejutkan, dan kita nak dapatkan komen dan pandangan daripada Yang Berhormat Tengku Zulpuri ini. Selain itu komen-komen lain juga tentang isu-isu semasa. Jadi kita dengarkan apa kenyataan daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel media kebenaran kerana bagi kesempatan saya untuk ditemu ramah pada malam ini. Pada asasnya kita tahu DAP ini adalah parti Demokrat. Kalau kita tengok pada istilah, dia bukan satu parti yang kata parti komunis dah. Dia parti Demokrat ni macam parti yang berada di luar negara. Kan luar negara pun ada Demokrat juga, sama je. Jadi kalau orang Melayu boleh terima katakan parti DAP ni, itu adalah satu kesungguhan lah. Kesungguhan maksudnya pemimpin itu sendiri. Tak kira lah pemimpin itu sama ada daripada orang Melayu itu sendiri ataupun daripada orang Cina ataupun daripada orang India, ya. Persembahan ataupun tingkah laku yang baik, kemudian presentation persembahan dia kepada semua rakyat. Maknanya dia tak kira sama awak orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, walaupun dia bukan orang Melayu, dia menjalankan tugas yang betul lah kepada semua bangsa. Jadi saya rasa macam contoh yang Tuan cakap tadi di Melaka ya, walaupun dia punya ahli parlimen dia bukan berbangsa Melayu, ya, dia orang Cina, tapi persembahan dia ataupun pendekatan dia kepada rakyat setempat, dia ambil hal semua. Itu sebenarnya memang dah lama wujud dalam parti DAP, yang di mana kita senoning lah untuk membagi servis. Seperti saya di Raub, saya walaupun ada beberapa bangsa di situ, kita tetap pergi kepada penyeluruh
Ini saya buat bagi contoh tempat saya lah. Tempat saya ada orang asli, ada orang India sikit, atau orang-orang Cina contohnya dalam lebih pada 60%, kemudian ada orang Melayu. Kita serve ataupun kita servis kepada semua, tak ada pilih kasih. Itu yang buat hati mereka tu tertarik. Kalau kita hanya konsentrate kepada satu kaum sahaja tanpa memikir kaum lain, kita kena ingat kita duduk di Malaysia ni, kita adalah berbilang kaum dan berbilang etnik. Itulah yang unik bagi kita di Malaysia ni. Itu je lah saya rasa pendapat saya. Okey, apa ni, lepas tu dah heboh di media mengatakan apa ni, pada bulan Julai tak silap saya ada perkembangan baru, DAP nak buat keputusan apa semua, ramai orang tertanya-tanya. Bagi pandangan YB, adakah benda ni satu benda yang besar ataupun benda yang biasa dan rakyat boleh terima, ataupun satu benda yang mengejutkan? Okey, dia kalau kita tengok dalam parti DAP ni peringkat kebangsaan, kebangsaan tu maksud dia peringkat pusat lah, di mana convention ni memang ada satu perkara yang biasa lah. Dia macam contohnya ada parti-parti lain selepas 2 tahun 3 tahun dia ada convention. Jadi semua serupa juga dengan parti kami, parti DAP mana convention tu ini adalah convention biasa yang apa kita panggil, yang dibuat untuk menetapkan hala tuju parti tu ke mana. Sebab parti kami ni, parti DAP ni, dia bukan adalah parti yang berasaskan diktator atau seorang yang buat keputusan. Dia adalah ahli jawatankuasa yang terlibat. Maknanya dia daripada bawah akan membagi pandangan dan buat keputusan pada mesyuarat besar. Jadi itulah keputusan bersama lah. Contohnya sama ada kita akan terus duduk di dalam kerajaan ataupun hanya apa kita panggil, hanya menyokong kerajaan, itu terpulang dalam komisen tersebut lah. Sebab mereka akan bagi pendapat mereka masing-masing. Sebab kita pun dah kurang lebih dalam 3 tahun bersama dalam kerajaan perpaduan. Jadi sikit sebanyak ada pandangan, mungkin ada pandangan yang berbeza antara pemimpin-pemimpin. Macam itulah. Kita berbalik kepada don't trust Jadi YB pun pernah jadi ahli parlimen kan, Raub, kemudian sekarang ni di don't trust. Jadi macam mana dengan selepas 3 tahun menjadi don't trust ni, dari segi penerimaan di kalangan penyokong PS okeylah. Dari segi penyokong yang bersama dengan kerajaan perpaduan, iaitu UMNO Barisan Nasional ni, dalam program-program, dalam aktiviti apa semua, everything. Bagi saya alhamdulillah tak ada masalah, sebab saya memegang kepada filosofi yang mana apabila kerajaan UMNO itu sendiri ingin bekerjasama dengan parti DAP atau parti PH dia ada PKR dan juga amanah, dan kita terima seikhlas hati yang ada lah. Dan saya tak cerita tempat lain. Tempat saya di Tun Trust, di The Trust pun ada ramai ataupun ada banyak taman-taman dan kampung-kampung yang terdiri pada orang Melayu. Saya akan pergi terus kepada Tok 4, Tok Mulu yang mungkin dia bukan dilantik oleh kami lah, dilantik oleh kerajaan. Dan kerajaan tu maknanya kalau ada di bahagian kampung Cina tu mungkin dia ada pemilihan sama ada daripada show ataupun cadangan daripada beberapa parti dan juga pada kawasan Melayu. Kita tak ada masalah bagi saya. Jadi kita akan ikut saja. Maknanya kalau satu kawasan tu dipilih oleh parti-parti tertentu, contohnya, ataupun dibuat keputusan daripada kerajaan, kalau untuk pengurusan ataupun penyumbangan ataupun kerjasama, saya akan panggil Tok Mulu, Tok 4 yang telah dipilih. Kita tak ada buat Tok 4 baru ataupun apa kita panggil Tok Mulu baru, tak ada. Kita ikut apa yang kerajaan perpaduan Pahang sudah buat keputusan, kita ikut. Sebab kita merasakan itulah yang terbaik lah untuk menguruskan semua pengagihan ataupun apa yang kerajaan telah tetapkan.
dari segi peruntukan ya, daripada awal lagi dulu pembangkang di Dun Pahang ni dia bicara tentang peruntukan, dan apatah lagi bila baru-baru ni Menteri Besar bagi tahu menangani krisis ekonomi yang berlaku ni dekat ni, peruntukan 15,000 seminggu, mana 60,000 sebulan, dan pembangkang jadi tak puas hati lah saya tengok kan, sering cakap. Jadi apa komen YB tentang perkara ni? Kita tengok balik daripada tahun 2021 lah, apabila PN ambil alih Perikatan Nasional. Dan ketika itu kalau di Pahang ni contohnya, PAS adalah sebahagian daripada kerajaan, yang mana kami PH jadi pembangkang, dan mereka dapat imbuhan ataupun peruntukan daripada kerajaan. Kalau saya melihat calon-calon daripada PN, ada PAS dan satu ketika itu ada kebanyakan muka baru. Bila muka baru, mereka menerima satu peruntukan daripada seolah-olah kerajaan. Apabila dah biasa jadi dapat duit, dapat peruntukan ni, mereka rasa lena lah, mungkin rasa senang. Tiba-tiba tahun 2022 PRU 15 mereka jadi pembangkang apabila titah Diraja Tuanku Agong ketika itu kalau boleh disatukan semua, tapi mereka menolak, jadi bentuklah kerajaan perpaduan sekarang dan mereka jadi pembangkang. Apabila mereka mula jadi pembangkang, itulah mereka rasa ada satu masa yang ada peruntukan tu, tiba-tiba tak dapat pula. Itu yang jadi susah tu. Saya rasa itu je sebab dia. Itu bunyi semua. Itu bunyinya. Tapi saya rasa kalau mereka masih lagi pembangkang zaman saya dulu, rasa benda ni tak tiba. Sedangkan puluhan tahun. Ya, sedangkan puluhan tak tahun. Tak peruntukan. Betul. Tak bunyi pun. Tak bunyi pun. Sedang puluhan tahun, betul. Sebab dia ada sekali masa tu. Mungkin sekali semasa tu, wow, dia kata. Maknanya tak pakai duit sendiri. Kerajaan dah bantu sikit. Boleh claim. Sekarang tak boleh claim. Jadi itu je lah. Perbezaan dia dah satu masa yang lain ditempuhi. Okey, last baru di Dun ada YB ada cakap hal isu pasir pasir sungai ini yang ditimbulkan oleh Kota Pahang tu, apa boleh kita nak tahu sikit apa yang dibangkitkan? Okey, kita tahu Yang Muda Paduka Tengku Mahkota ni, dia seorang yang baik. Jadi beliau baginda cuba menyampaikan pendapat kepada rakyat dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa rakyat biasa, supaya rakyat faham. Dan titah itu tidak mengandungi bahasa yang teknikal sangat. Sebab itu saya dalam dewan saya bercakap, apabila kita nak cerita pasal macam pasir ni, dia kalau ikut bercakap dalam bahasa engineering, kejuruteraan, dia panggil kejuruteraan sungai, ataupun dalam bahasa Inggerisnya river engineering. Dia sebenarnya banyak parameter ataupun kaedah-kaedah yang dia perlu ambil tahu dulu. Dia kena test sungai tu kedalaman, kena ada alam sekitar, dia sebab kita sebenarnya di Pahang ini kita adalah sungai yang panjang. Sungai yang panjang ni dia perlu beberapa perkara yang dibuat. Maknanya ada ujian. Dia tak semudah kita cakap korek pasir dapat ambil jual, tidak. Dia ada beberapa. Jadi kalau kita tidak mematuhi, tidak buat kajian, kita bimbang dan kuatiri bukan hanya pasir itu kita dapat jual, tetapi mungkin juga akan menyebabkan benda-benda lain lagi yang kita tak tahu. Sebab saya tak boleh nak katakan dalam bahasa yang mudah macam itu, sebab dia melibatkan engineering. Tapi apa-apa pun saranan daripada tuanku tu kita bersetuju. Kita biarkanlah perbincangan selanjutnya daripada pihak Kerajaan Pahang dan juga Kerajaan Pusat, sebab dia ada dua entiti yang berbeza. Sebab saya pun ada juga menyebut di dalam perundangan ataupun Perlembagaan Malaysia perkara 74 bracket 2
Jadual 9 yang memisahkan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Maknanya air, tanah dan sumber asli ini di bawah kerajaan negeri, sedangkan operasi pelombongan itu di bawah kerajaan pusat. Dia benda yang berbeza berdua, jadi benda ni berkait. Jadi saya tak nak menceritakan ini salah siapa, ini salah siapa, tapi bagi saya sebagai rakyat, yang paling penting saya melihatkan kita cuba dapatkan suasana win-win, menang-menang, di mana Pahang dapat hasil dan pusat juga dapat hasil. Itu pendapat saya lah. Okey, baiklah, yang terakhir, menuju PRU16 tak lama lagi, apa saranan YB kepada orang muda ni, rakyat, supaya menyokong perjuangan yang dibawa oleh Pakatan Harapan hari ini untuk PRU16 ni? Pertama kali saya ingin sarankan di sini kepada golongan muda. Saya rasa ramai, mungkin ada juga yang tak ambil tahu. Jadi kita seru pada yang golongan muda ni lebih peka lah apa yang berlaku di negeri kita ataupun di negara kita demi masa depan mereka sendiri yang akan datang, future kita katakan. Contohnya apa yang kalau kita cerita daripada makro yang lebih besar, kita alhamdulillah buat masa ni kita boleh lihat apa yang PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Dia cuba dapatkan duit-duit ketirisan daripada luar yang mana berada di luar negara pesisiran tu, dia bawa balik ya. Saya tak perlu sebut kes apa-apalah, sebab ini rasanya rakyat banyak tahu. Lepas tu cuba mengadakan satu sistem yang baik, mana tata kelola kerja yang baik, supaya ketirisan ini tidak terus berlaku. Ini adalah satu kaedah-kaedah yang saya rasa dia ke depan lah, yang banyak. Walaupun benda ini agak susah, tetapi kalau kita tengok zaman-zaman sebelum ini, daripada Perdana Menteri ini, rasanya zaman Datuk Seri Anwar ni lah yang lebih ke depan membuat sistem ini. Dan juga banyak kemudahan ataupun fasiliti wang rakyat itu dikembalikan kepada rakyat. Ini yang penting. Dan ialah seperti yang mana yang kita tahu, kalau kita panggil kita bukan panggil mafia, kita panggil yang kartel-kartel ni, mereka kadang dah establish apa yang ada ramai tak suka lah. Maknanya peluang sesuatu job atau pekerjaan ataupun satu pendapatan itu dia lebih terbuka kepada yang lain. Maknanya mereka tak boleh kontrol. Itu dah menjadi satu kengkangan lah kepada kerajaan sekarang ni, di mana mereka terpaksa membetulkan sistem tu balik. Membetulkan sistem itu supaya rakyat Malaysia semua boleh menikmati, boleh kongsi kit ataupun kita panggil dalam bahasa mudah lah, projek-projek ada tanpa melalui apa kita panggil proksi ataupun kepentingan individu tertentu lah. Okey, ada apa lagi? Saya rasa itu sajalah. Saya pohon kepada generasi muda supaya alert ataupun mengambil tahu masyarakat ataupun kehidupan kita di Malaysia ni, supaya mereka lebih bersama-sama dalam membina Malaysia baru.